tahsinul Fatihah. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi dan membincangkan berkenaan dengan beberapa kesilapan-kesilapan tertentu yang seringkali dilakukan ketika membaca surah Fatihah. Ini amat penting untuk kita beri perhatian dan ihtimam kerana surah Fatihah merupakan rukun di dalam solat, dan kesilapan mendatangkan bacaan yang secara tepat dengan tajwid dan makhraj boleh memungkinkan tersalah makna dan juga lebih buruk lagi menyebabkan terbatalnya solat kita. Jadi ini agak balang dan solat menjadi sia-sia. Jadi seelok-eloknya kita bersama-sama menjaga dan berhati-hati membaca surah Al-Fatihah dan juga seluruh Al-Quran, ayat-ayat lain dengan huruf bil huruf, mendatangkannya satu persatu. Jadi saya akan membaca surah Fatihah secara keseluruhan daripada ayat pertama hinggalah ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.